Assalamualaikum Pakcik. Boleh saya tahu nama Pakcik dan umur? Nazrul Azlan bin Azruddin, umur 37 tahun. Abang, boleh saya tahu abang buat apa sekarang ni? Ni untuk masak santan. Untuk Masak santan. hancurkan garam dan gula. Masukkan garam gula dulu lah. Lepas tu dah hancurkan tu baru masukkan santan. Masukkan santan, kacau sampailah dia mendidih, dia masak. Tapi kenapa kita perlu masakkan santan tu? Supaya cepatkan hancur garam dan gula tu. Kalau pakai air biasa boleh juga, tapi lambat sekali nak hancurkan gula dan garam tu. Tapi selepas je masak tu, apa yang Pakcik abang buat? Lepas siap semua tu, dah masak semua, letak dalam besi tu lah. Dah masuk beras, sekejap lagi saya masuk beras. Lepas tu letak santan. Abang, kalau abang dah masak semua ni kan, Yep. abang nanti akan jual kat mana nanti? Kita akan hantar kat kedai-kedai ataupun jual pada orang yang hendak lah. Kalau ada orang tempah ke. Maksudnya orang ke tempat dulu ataupun abang jual kat tepi jalan-jalan je? Jaga tepi, saya berniaga sekarang ni, setakat ni saya letak di kedai-kedai. Nak jual dekat jual kedai sendiri pun boleh, nak atas kedai orang boleh. Tapi mostly abang jual kat mana? Saya jual di kedai-kedai, hantar ke kedai-kedai. Berapa banyak dalam satu hari abang bagi kepada kedai tersebut? Tak tentu. Tengok atas berapa kilo beras kita buat. Betul lah. Contoh kalau 5 kilo beras, anggaran dalam sahabat saya hantar potong-potong. Anggaran dalam 200 potong. 200 potong lah. Untuk satu lemang, berapa yang dapat? Satu potong ke ataupun Satu batang? Satu batang anggaran dalam 15 batang. Kalau pakai ni lah, pakai besi ni lah. Kalau pakai buluh lain-lain harga. Sebab dia tak sama besar Kalau maksudnya, kalau RM15 berapa dapat sebulan tu? Sebulan tu dia untung sebulan tu dalam RM300 lah. RM300 lah. Maksudnya daripada menggunakan mesin tersebut, dapat menyanda RM200 dalam semasa sebulan. Sebulan di 300-400 lah. Adakah dengan jumlah pendapatan tu dapat pulang modal abang? Dia dapat pulang modal. Dalam anggaran berapa tu? Kalau macam saya ni pakai beras 5 kilo dalam anggaran dalam 30 lebih lah. RM30 lah modalnya? Beras saja. Belum masuk santan lagi. Santan RM14 kilo. Jadi total semua untuk buat anggaran dalam 100 lebih lah. Abang bakar lemang ni dah berapa lama dah? Saya bakar lemang ni dah lama dah. Dah bertahun dah. Bertahun dah lah. Dah bertahun dah. So dah mula-mula abang start dengan cara tradisional, lepas tu beralih dengan cara ni. Ya, dengan dapur. So saya nak tanya, apa perbezaan cara bakar lemang secara tradisional dengan cara moden ni? Bakar lemang secara tradisional ni dia banyak kena cari keperluan lah. Sepertinya kayu api, buluh. So kalau secara mesin ni lebih mudah lah. So Mesin ni lagi mudah dan tak panas sangat. Tak berjemur tengah panas. Kalau pakai kayu api, kita kena berjemur, kalau bulan puasa tak daya lah tak daya lah kita nak buat banyak. Contoh nak buat banyak dalam 50 batang ke 30 batang ke. So memerlukan masa yang lagi lama. Ya, lama. Sebab dia menggunakan secara tradisional ni, kita nak jaga dia susah, rumit. Dia kena pusingkan satu-satu. Okey. Kena jaga. Ya, kena jaga betul. Kalau tak jaga, rentung. Ataupun terbakar habis lah. Dia panas Kalau masak dalam dapur ni, dia sekata lah. Bila kita letak beras, letak santan, letak dalam dapur, dia masak sekata. Semua masak belaka. Dia tak ada hangit belah ni, masak belah ni. So semua dia masak sekata. Ya, masak sekata. So antara cara tradisional dengan cara mesin ni, sehari abang boleh dapat berapa batang abang boleh masak? Ni cara ni dapat dalam 30-40 batang sehari. 30-40 batang. Dalam masa dalam 2 jam lah. 2 jam. Kalau banyak, contoh dia atas kuantiti dia. Kalau kuantiti banyaklah dia, lambatlah dia punya pemakaran dia. So kalau secara tradisional boleh buat banyak, tapi nak menjaga tu kena ramai. Kena ramai jaga. Kalau seorang jaga
Yang belah sini okey, yang belah sini hangit. So jangka masak dia lagi lama lah kan? Ya. Perbezaan masak dia berapa lama tu bang? Lama lebih kurang je jaga masak dia, tapi nak jaga tu rumit. Nak jaga tu rumit. Nak jaga api, nak kontrol api. Ini kontrol pakai dapur gas je. Oh, okey. Yang tu kena pakai kayu api, kena adjust api. Dia dekat sangat tak boleh, jauh sangat pun tak boleh. Dia sedang-sedang.